قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا Terima kasih yang masuk. Terima kasih. Anas Safriza. Nak buat apa tu? Nak kek kopiah sis. Assalamualaikum Kak Tika. Waalaikumsalam Ira Tahir. Assalamualaikum Mek Siti. Waalaikumsalam. Terima kasih. Join kita nak kek kopiah tau. Lama dah kita tak kait kopiah. Nak start kait kopiah. Saya pakai benang knitting ni. Benang knitting 4play daripada YKKDM. Okey. Jarum 3mm. Benang saiz 2mm. Best kait benang ni laju. Benang ni tak memeri, tak berbulu. Saya nak buat 12 double crochet. Satu tali air ni mewakili satu double crochet. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Okey, bila dah 12 kita tarik magic ring ni. Ya Nabi salam alaika. Terima kasih yang tag screen. Terima kasih. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Kita punya tapak kopiah. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Santai-santai mengenai kopiah. Terima kasih yang join. Terima kasih yang tag screen. Keep. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء. Dapat first round. Yang
nak tanya soalan, nak sembang, kita boleh komen, okey? ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان Round 2, 24 double crochet. فيك أذوق Ya, round 2 double crochet, 1 lubang. Jadi akan dapat 24 lah. Kita naik round 3. Sorry ya tahu kalau ada saya tak perasan komen. Round 3 saya buat 2 double crochet 1 lubang, 1 double crochet 1 lubang. Ulang set ni bagi dapat 12 set sampai habis round. 2 1 2 1 macam tu. Kalau kiraan tak betul, nanti kopiah tu, kalau kiraan kurang, kopiah akan jadi menguncuk. Kalau kiraan terlebih, kopiah akan jadi berombak. Saya pernah buat kelas dulu dekat saya punya YouTube channel. Saya ada buat video kait kopiah dulu ni. Kalau siapa-siapa rajin nak belajar, bolehlah pergi tengok kat sana video kait kopiah. Ada video kait kopiah dengan video kait kopiah nama. Nampak tak kalau kita punya kiraan betul? Nampak tak tapak dia jadi sekata? Nampak flat je dia punya tapak. Tapak dia flat je, dia jadi tak menguncup, tak mengembang. Dia jadi flat skeping sahaja. Kalau kiraan tak betul, memang dia akan jadi masalah lah. Dia nampak Hai, jemput masuk. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على. Kita dapat round 3, kita nak sambung round 4. 2 double crochet, 1 double crochet, 2 double crochet, 1 double crochet. Kita akan dapat 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey, ni kita nak cantum. Masuk sini. Nak macam ni, tarik tu masuk. Lepas tu kita buat 1 double crochet. Masuk dalam lubang ni. Kalau nak buat 2 tali air pun boleh. Saya buat teknik ni. Round keempat kita buat 2 double crochet, 1 double crochet dalam 1 lubang berbeza. Nampak ni? 1 2 dalam 1 lubang, 1 2, lepas tu 2 double crochet dalam 1 lubang. Benang apa ni? Ni benang knitting sis. Benang